30 juzuk lah. Dia ingatlah bila dia Allahu Akbar. Tangannya ya Allah Tuhan. Jadi tip untuk hafalan kuatnya dia kena tulis. Oh ya betul. Jadi setiap dia tulis, dia akan dia akan semak. Ustaz lah tu. Ustaz dia akan semak. Contoh ada salah mungkin dia akan bagi. Jadi ni mungkin ada yang salah bagi sikit ke dia. Semua pelajar kes kena buat kat dalam. Ada yang buat, ada yang ada atas inisiatif. Tapi dia dah habis. Moja sebab air tadi mari tengok. Tengok. Yang mana lepas habis dia imtihan pun dia masih buat lagi. Dan dia tinggal rumah. Dia tulis tinggal. tangan. Kalau bau hok acu habis. Yang dia peluk masa dia dekat meninggal tu, polis pegang dekat balai tadi, balai grip call dia cakap Al-Quran adik awak ni ada lagi dengan kami. So ada darah lah sikit dia cakap dekat Al-Quran dia. Tapi masa polis ambil tu dia peluk erat, polis terpaksa bukukan. Allahu Akbar subhanallah. Dia pegang sebab memang dia pergi mana-mana pun dia setiap kali naik bas ke dia pergi travel jauh, memang dia akan bawa. Dia kiam dengan Quran ya. Dia kat ni kawan dia. Ni memang tulisan tangan dia lah ni. Comelnya tulisan tangan dia ya Allah ya Tuhanku.